Ramai bersama dengan saya ketika ini Asfan. Hello Asfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Asfan, boleh tak Asfan kongsikan bersama dengan peminat apa perkembangan terbaru Asfan sekarang? Yang terbaru lagu So Fast featuring saya dan juga RJ. Lain tu masih lagi dalam rangka promosi untuk lagu Maafkan Aku lah. Sekarang ni saya tengah sibuk sampai tahun depan. Saya sedang berjelajah satu Malaysia bersama dengan Honda Family Road Trip. Dengar-dengar ni baru-baru ini di mana lagu Asfan, mana pihak produksi Asfan sendiri menarik balik lagu tu dan tanpa kerelaan Asfan sendiri. Kenapa pihak tersebut nak tarik balik lagu untuk bertanding dalam muzik-muzik? Secara jujurnya saya suka bercakap terang lah. Mungkin ada sedikit salah faham berkenaan dengan kontrak. Ada salah faham dalam kontrak sikit. Yalah, kita manusia biasa mungkin saya pun ada silap. Lagu tu macam Alasan Untuk Bahagia dan juga lagu Maafkan Aku adalah lagu ciptaan hasil saya sepenuhnya. Jadi saya tak tahu menau pasal lagu tu ditarik. Selepas saya dah tidak bersama dengan syarikat tu, saya dah bersama dengan Rusa Music. Saya dah tak tahu pasal lagu tu. Apa yang saya teruskan adalah lagu tu saya masih teruskan untuk promosi. Saya tak hentikan untuk promosi sebab lagu tu lagu saya dan saya rasa mungkin apa yang saya dapat juga kepada syarikat rakaman nama saya lah. Jadi tak ada isu saya nak marah nak apa, tak. Cuma saya terkejut bila dapat tahu lagu tu tak masuk sebenarnya. Tak apalah, saya anggap tak ada rezeki lah.